Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Sanangan, Kopi Posian. Selamat datang ke Duduk Baru Cerita bersama dengan 3 orang jejaka. Jejaka lah. Tengok cabut lagi. Kita bersama dengan Jafri ataupun Jeff. Jangan lupa Jeff. Kita juga ada cousin. Apa? Kopi Sanangan. Kopi Sanangan. Dan juga sepupu. Kita ada Messi ataupun Farhan. Okey, jadi soalan saya yang pertama. Terus tanya soalan. Terus. Tidak. Jangan kita ni. Okey, soalan dia apa kabar? Okey, alhamdulillah baik sihat. Baik sihat. Sihat. Alhamdulillah dekat ni okey lah. Apa dia tadi? Saya baru baik demam. Oh, Tapi sekarang dah okey. Okey. So, Messi, alhamdulillah kat Sabah ni okey lah. Oh, Dia ikut cuaca orang kata. ikut tempat. Ikut tempat. Ikut tempat. Faham? Okey. Soalan saya kepada Afek. Okey. First time lah kan kita di Sabah buat macam ni kan. Ada podcast ni dengan player lah. First time. Okey. First time. Apa perasaan menangkan Afek yang paling muda antara tiga? Okey. Terima kasih. Okey lah, bagus lah kalau apa ni sampai FC punya buat podcast kan. So bagus sebab maknanya penyokong lagi dekat dengan player lah. Kita tahu apa yang sebelum ni penyokong tak tahu. So player boleh bagi tahu dengan adanya podcast yang macam ni. Janji begitu. Tanya je soalan aku. Tanya je. Okey. Okey, kita mula dengan Jeb lah. Okey. Jeb, ni soalan daripada seseorang. Okey. Okey, soalannya, adakah sebelum ni sebagai sekarang ni penyerang kan? Okay, sebelum ni memang posisi sebagai penyerang ataupun pernah main posisi lain sebelum jadi penyerang? Sebelum ni memang penyerang. Tapi first year saya datang Sabah, position saya right back. Right back. Tapi bila dah petang-petang, saya kembali ke striker balik. Bukan main nak, dia bunyi je lah. Saya kembali ke striker balik lah. Okay, so bila ke striker balik, rasa lagi selesa dengan position dia lah. Rasa sama je. Tapi sebab tu memang main position tu, tak ada masalah. Okay, kalau Abed? Apa dah? Memang goalkeeper dari kecil kah? Keluar je pakai glove kah atau macam mana? Atau sebelum ni striker Keluar pakai glove. Sebelumnya Apek dah beritahu tak dalam apa cerita Apek sebelum ni rasa Apek start dengan striker Darjah 5. Darjah 5 striker, yang Darjah 6 tu baru tukar jadi main goalkeeper sampai sekarang. sekarang? Kesan di sekolah lah? Kesan di sekolah lah. Tapi kalau sampai FC tak ada striker boleh lah. Boleh cuba lah. Nak partner dengan Jet tu no problem lah. Memang selalu praktis lah. Dia kalau jadi striker saya duduk luar. Ada list. Oh, dia masuk lah. Oh, faham. Okay. So Messi memang tu jugalah. Atau Messi dari kecil memang main bola lah. okay. Lepas tu dah peringkat. Dulu dia banyak masalahnya Messi nak pergi perkembangan bola ni susah. Sebab apa? Dia orang selalu pilih fizikal. Dulu memang Kecil sangat. sebab kecil. Jet tahu lah, saya duduk dengan dia lama. Kecil sangat dulu. Lepas tu saya dah macam nak give up kan bola ni. Saya pergi ke Pusat. So okay. Messi buat nama apa kat Pusat lah. Start umur katan 3, 4, 5 memang main Pusat. Okay. Main Pusat untuk Negeri Kedah lah. Okay. Lepas tu baru coach Messi panggil untuk buat selection bola sepak lah. Tapi Messi tak mau pergi. Sebab masa tu Pusat dah dia orang dah bayar gaji kan. Tapi coach tu pujuk lah supaya Messi main presiden. So Messi tukarlah bidang ke bola sepak pula. Itulah bermulanya Revolusi. Bermulanya Fahar Ruslan. Dalam dunia bola sepak ni. Okey, selalulah bagi Messi. Okey, perkataan Messi ni, bukan perkataan nama Messi lah. Adakah satu komplimen atau rasa macam bila lama orang panggil aku Messi, aku nak beraksi macam Messi ni? Dia bukanlah dulu kita tahu lah, dulu zaman-zaman 2012, 13 kita tak ada media sosial, hanya ada Facebook je dengan surat khabar. Okay. So gelaran ni penyokong-penyokong yang bagi. So dah bila dulu ialah player-player yang paling muda. Macam sekarang pun ada player muda yang main, ada gelaran dia. Okay. So di situ dah bermula orang panggil Messi. Bagi saya pun orang panggil Messi kan, tak main cara dia kan, terpulang lah kan. Okay. Dah orang mungkin kecil tu. dah Kecil kecil macam mungkin Messi. kecil, Kaki kaki buka kaki kiri. Time tu kat Kedah pun ramai nama Pak An. Ya. Oh, okay. 3 orang Ada nama yang sama. 3 orang. Okay, so Pak An terlalu ramai. Terlalu so dia ramai, bagi Messi so dia lah. orang panggil Messi. So dekat sampai sekarang lah Messi tu. Okay, soalan kepada Apek pula. Apek,
orang tahu sebelum ni, selama ni apa yang senior lah kan. Okay, pengalaman di Indonesia masa naik barakuda, adakah apa perasaan sama momen tu yang paling tak boleh lupakan, paling telur ke apa ke, ada perkataan-perkataan yang ni ke? Rasanya momen yang sebelum naik barakuda lah, bila dah duduk dalam barakuda tu kita dah memang safe kan, dah selamat dah. Sebelum naik barakuda tu kita daripada hotel di escort lah oleh dia punya polisi. Polisi betul lah. Dia punya polis kan. Pak polisi. Polri dia panggil. Kena balik enggak lah, macam di hotel tak ada apa kan. Diorang kan selalu gula dalam paket kecil kan. Ada balik gula. Oh, dia nak balik telur lah. Telur ni diorang tak jumpa. Time tu je lah. Momen yang tak syok lah. So dalam ramai-ramai tu mesti rasa macam ada cakap apa-apa macam mati lagi. Ramai tapi dah terlampau ramai sangat cakap, jadi kita dah tak dengar lah. Kita fokus nak naik barakuda, nak lari je. Okay. Tu yang menang tu macam tak apa, aku suruh menang. Yang balik tu ni. Menang tu memang yelah, kan cakap perasaan tu macam-macam lah kan. Happy tu tak cerita lah, tapi bila menang tu kita nak celebrate pun tak boleh. Dia cakap okay, jangan celebrate over sangat, just lift the cup and then balik naik barakuda, dah tidur. Rasa tong terus balik pergi airport lah, saya lupa. Ataupun kita balik ke hotel. Tapi naik barakuda lah. Amazing lah perasaan. Amazing, campur bau semua lah. Amazing, takut ada kan. Okay, macam Jeb cakap dengan Messi, satu ni kan, satu bench. Since bila main sama? Since bila lagi bersama-sama? Tahun 2016, 17. 16 rasa. Di mana dia dah? Tak, time tu Harimau lah. Kami time tu kolak bawah 19. Tapi masa kami sekolah pun dah kenal. Penang ada Awal Jeffrey sekali lah. Kedah ada 2-3 orang player kan. So bila jumpa lawan, Dulu rival Jeffrey Sekarang duk bos sekali. Housemate dulu. Gaduh lah, pernah gaduh. Lah biasalah kalau dia dalam team gaduh mulut. So bila pelatih cakap pun, oh ni dia ni striker Jeffrey, kena ikut dia apa ni kan. Kita tahu dia punya talent dia dulu macam mana. Bagus dia bawa. Okey. Soalan bola tu kita ada sikit je. Kita banyak soalan. Okey, peralihan ke Sabah. Masa mula-mula datang Sabah, ni soalan umum lah untuk semua kan. So masa mula-mula belum datang Sabah lah, adakah kawan-kawan ada bisik ke apa-apa macam ni? Kau jangan pergi Sabah tu, bakal ada gini. Selalu kan orang cakap macam ada lanun lah, ada apalah. So apa yang buat kamu rasa macam kata-kata dari orang yang masih terngiang-ngiang sekarang? Apa ni? Mulakan dengan yang Jap. Kata-kata daripada kawan-kawan sekeliling lah. Tak kisahlah dia orang Sabah ke, dia orang mana ke. Bagi saya ada Wak Azizan. Saya Saya main Penang. Ada Wak Azizan. Saya main Penang kan dia tu. Saya beritahu dia kata, tahun depan pergi Sabah ni kan. Lepas tu dia pun, okey lah pergilah dia kata. Dia lagi encourage kita untuk pergilah. Sebab boleh belajar macam-macam culture dekat sini kan. Dia beza dengan Semenanjung. Dia beza. So apa yang orang cakap lanun lah apa ni apa semua baik buat macam sekarang alhamdulillah saya tak pernah jumpa lagi. Alhamdulillah. Orang sini baik-baik. Jangan menyusah. Cerita-cerita macam tu dia mungkin orang tu yang kena. Orang lain tak kena pun. Mungkin nasib dia time tu dia kena. Lepas tu dia cerita dekat orang lain. So bagi saya benda tu tak ada masalah pun. Selagi kita okey kat sini, orang sini pun okey dengan kita. Bagi saya tu lah. Okay, so happy lah maksudnya, tiada masalah. Happy lah, tak ada masalah. Tiada bisikan-bisikan macam Cik, aku tengok gila. Tiket flight mahal, tiket Ya gitu lah, sebab dia jauh lah. Itulah. Dia jauh. Apa yang sama jugalah. Apa kalau ikutkan, kalau apa tak sebagai apa? Kalau Sabah ni cakap itu last team lah kalau aku nak pergi pun. Last sebab memang jauh kan. Memang jauh. Tapi apa datang pun ada beberapa faktor lah kan. Mungkin coach yang ajak apa coach pun datuk orang sebelum kan. So memang apa ikut lah gitu. And then bisikan-bisikan tu biasalah cakap kerana bahaya, semandak lawa-lawa. Kan? Semandak lawa-lawa sana, jaga-jaga.
Kan. Kat Luni dengar ya. Tak apa. Kalau lawan jaga tak awak bisikan orang lah kan. Tapi kita tahu lah kita macam mana. Okey, Kan. kita faham. Kalau Messi? Macam Messi ni kalau fikir tuan, kalau fikir dah tak main bola ni memang Sabah ni tak mau pun datang. Okey. Tapi dah dapat macam mana kita cari rezeki kan dalam bola sepak kan. Yang mana ada offer terima, kita follow je lah. Tapi bisikan tu biasalah. Ayam Kalau cakap Messi apa yang sebagai anggota apa yang kita tak kan. nak, So dia itulah tahu bukan. lah dia punya vibe-vibe macam ni pun dia pun cakap, dia nasihat macam ni, macam ni, macam ni. So kita dengar lah nasihat orang tua tu. Kita main sini hanya bekerja. Okey. Tu je. Faham. Apa tadi, Pak? Orang selalu cakap apa yang kita tak suka, apa yang kita tak nak, itulah yang akan dapat betul. Tak expect. Tak expect. Tak Messi expect. memang lama tak main bola memang tak akan fikir nak pergi Sabah jauh lah memang dah. Tapi kau main bola paling lama kat mana selain Kedah? Messi ni. Sabah. Kau? Saya Sabah. Ah. Tim playing saya 2 tahun, 2 tahun, 2 Nampak? tahun. Sabah dah 3 tahun. Kau betul, Pak? 4. Messi. Tapi Angkat bukan dulu. bola je. Kalau yang cakap-cakap sini pun cikgu, selalu dia akan melekat terus. Mesti melakat. 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 Kalau yang bujang. Kita minum dulu lah. Minum dulu. Yang Haus. bujang-bujang kau melekatnya. Confirm kan? Okey. Memang tak sabar lah. Dengar tu, Pak? Yalah betul lah. Betul tak? Betul? Betul. Oh, jadi kalau kau datang stadium ni macam nampak lah. Tak. Habis ada stadium kita fokus game je. Okey. Kan. After game tu After barulah lah, kita okay. appreciate fan. Okey. Oh, bercakap pasal appreciate fans kan? Okey. Apa yang macam maksudnya ada apa benda yang pernah fans buat untuk kamu yang kamu rasa out of kamu punya imagination lah. Maybe dia hantar surat tu ke, bagi baju ke, jadikan. Saya ada satu. Kat mana kami pergi bermain, semua ada penyokong Sabah. Macam tahun lepas kita main AFC dekat Australia. Ramai orang Sabah kat sana. Itu special lah. Dia main penyokong tu. Okay. Yang personally dapat maybe dapat bunga ke, dapat kasut ke apa ke. Kau macam dah ni, Pak, kau tengok aku je. Dah dapat. Messi dia ada. Biarlah. Tak ada lagi lah. Tak ada lagi lah. Okay. Apa punya kau sabar? Punya kau Punya sabar tak? Sabah. Oh, punya luar ada lah. Apa Nah tu? lah. Tak. Simpan. Tak Jadi orang tak tahu. Okay, orang Sabah ni terkenal dengan ramah-ramah kan. Betul. Okay, so masa datang tu keramahan yang macam mana yang kamu rasa yang kamu tak boleh lupakan? Macam mungkin ada yang datang tu macam Apek, Kazan, macam begitu ke apakah? Kalau Apek masa first year Apek datang ni lah, dia macam memang celebrate kita betul-betul. Macam apa, dia welcoming kita punya ni lah. Walaupun Apek ni orang Semenanjung, tapi dia masih lagi support betul-betul. Itu yang suka tu. Okay. Mesti sama. Sama aja. Tapi orang Sabah ni bagus-bagus. Walaupun kita dari luar datang, dia orang kena sesuaikan diri dengan dia orang. Awal mesti tak faham pun dia orang cakap pun. Kau tak faham Tak apa faham cakap pun. ni? Dah sekarang faham dah Sekarang lah. faham dah. Awal datang tu dia orang cakap apa semua ni. Tapi dah banyak duk ngapet, duk dengan bat, duk dengan jai, dia orang bawa kan. Masuk belajar oh macam ni orang Sabah. Belajar culture tu. Okay. So, bercakap pasal culture, makanan yang kamu sudah try lah di Sabah ni. Makanan yang Apek pernah try, yang mungkin mau try lagi, mungkin tak mau try lagi. Makanan tradisional lah. Tradisional? Kalau kata nasi goreng tu memang Apa? kinafah ke. Makanan Ada tu tanya satu Apek. makanan yang dalam daun pisang tu. Ada nasi. Kelupis. Apa? Kelupis. Telupis. Kelupis. Pisang. Kelupis. Kan? Daun pisang kan? Dan pisang. Bukan pisang, bukan pisang. Kelupis. Tak tahu Messi. Telupis je yang Dia- nasi kan? Nasi. Bukan nasi. Bukan nasi. Bukan nasi tu. Oh tu berasa. Buras. Masak. Buras. Itu yang Nasi. hari raya tu, Nasi. hari raya Ah, tu yang tu. kita pergi makan Yang dekat. hari raya punya. Sikit. Buras. Oh, Hari raya. buras. Daun pisang. Yang kita makan kat Keningau. Buras. Itu Keningau. makanan Bugis. Oh tak, Bugis Makanan Bugis. Dia macam pulut. Dia macam bulut tu. Betul lah. Kalau sini lagi Makan macam pisang. dengan ayam liku. Lah. Kau macam Tapi suka cuba Ah, makanan Sabah. Oh, next time boleh cuba lagi lah. Lupis. Apa makanan-makanan yang apa yang Lino pot. bukan nopok tu nasi tu kan? Bukan. So, Yang sambal dia apa tu? sambat. Ayam penyet. Bukan. Tuhau. Tuhau. Sial kata tuhau. Apek pernah try lah tu, tapi bukan Apek punya favourite. Tapi Apek try. Boleh makan.
Boleh makan, boleh telan. Boleh makan. Ambuyat? Ambuyat pun pernah. Boleh sekali je lah. Ambuyat. Try lah. Try Dia lah orang tapi dia orang okey. Apa dengan Jet okey, makanan okey. Macam Messi ni jenis memilih sikit. So kalau diorang berdua makan, kadang Messi nak makan lah. Mesti tak makan ikan. Kita tak makan. Saya tak makan. Very distinct lah. Dia tak makan ikan. Tapi yang penting telur kicap. Tapi senang dah. Telur kicap dah. Ada sampai ke milih pun dah cukup dah. Okay, so maksudnya makanan Sabah mesti kurang sikit Kurang lah. lah. Kurang. Kalau apek ni bukan apek. tengok apek Apek ni. betul try lah, betul try. mencuba makanan Sabah. Mencuba Tapi tak makanan mencari Sabah. lah kan. Ada. Dia tak mencari, dia try ada makan. Ada. Ada, dia Macam tu. tidak. Tapi kan dia kawan-kawan ramai. Ramai. Player Sabah semua kan. Tu tanya dah macam lepas raya ke bawa lah makanan ni try, nak try. Time bulan puasa, bazar kita boleh try. Cuba lah. Alright. Minum dulu. Lepas ni. Oh, dengar cakap. Lepas ni kita mau buat challenge. Okay. Challenge-nya siapa paling? Siapa paling laju minum air? kalau boleh sekarang kita buat. Ni siapa paling ni? Pemandangan tiga-tiga housemate. So akan ada soalan macam hari itulah Jet data kan hari Ya, tu. ya. Okay, kali ni soalan untuk Boleh. version housemate. Jangan bawa orang lain dalam cerita ni. Okay? Okay. Okay, so sebut nama je terus. Okay. Boleh ah? Okay, soalan pertama. Siapa paling kuat tidur? Messi. Sama-sama. Jet dengan Messi. Dia bangun awal. Jet Messi. Bonnie person. Jet Messi memang kuat tidur. Rehat banyak ni. Banyak-banyak. Nampak cover, dia cover. Dia bukan tidur, dia recovery. Recovery. Faham? Okay, yang kedua. Siapa paling lambat siap kalau mau pergi training atau game? Pet. Enggak lah, tak ada orang lain. Tengok rambut dah. Pet. Dia apa yang bikin lambat tu, Pet? Mandi, Serius lah. cuci muka, pakai toner lagi, moisturizer, sunscreen, lotion. Okay, mana? Hair dryer. Rambut dah. Maskulin lah, Pet. Very ni lah. Kalau tengok orang rumah jaga kan. Faham. Okay. Walaupun kau dekat sini pun kau masih Walaupun. Okay, dia memang sudah jadi Dah biasa kebiasaan. kan. dah biasa. Tapi semua pun macam tu kan. Cuma mungkin take time lah. Pep Ada cuma toner pula kan. macam kami mandi, sore lagi cuci muka. Rambut. Rambut biasa aja. Basic-basic je. Kami Basic basic-basic. Apa yang tip lah. Ada Okay. lotion lagi ni. Malam pakai mask lagi. Oh, itu sebenarnya orang pakai mask apa? Dia pakai mask. Kadang dia keluar bilik terkejut. Uish. Okay. Okay, soalan yang ketiga. Siapa paling suka makan? Bukan masak lah, dia makan. Makan je. Dia nombor satu lah makan. Kau suka makan je lah. Saya rasa saya. Jet lah yang makan. Suka makan lah. Dia tu suka masak. Tukang masak. Kero Fahmi. Dia chef kami kat rumah. Boleh lah, tolong Nampak, sikit-sikit nampak boleh. Boleh. masalah. Nak Nampak masak tu, masalah. nak masak tu boleh. Tapi buat nasi pun Siapa yang buat nasi? Jangan. Benda kita tanya kan. Kita tanya kan. Benda kita tanya. Okey. Saya dah ajar. Sebelum ni okay, Messi masak nasi macam ni. Okey. Okey. Lepas tu Messi masak nasi. Okey, kita masak. Okey. Dia masak. Tanya lah Dia sekarang tanya. lah. Dia tanya je. Okey. Apa yang tengok orang tak boleh keras. Maksudnya nasi tadi nasi. Dah jadilah nasi cuma keras lah. Masa tu Abid tengah mandi. Messi nak letak nasi lah. Tapi dah tanya kawan Messi. Jet, ni cukup dah ayak ni. Hang ukok ni, hang ukok. Kita pun ukok dia tahu ni cukup lah ni. Kita pun pergi letak. So itu persentas. Belajar lah kita belajar. Dia tadi dia nak belajar. Belajar. Sekarang ni So tapi kena masak balik dah nasi. Kau masak balik. Ada masak dia lah. Goreng. Dah lah. Masak balik. Masak baru. Faham. Kita tanya, kalau kita buat pandai-pandai, nanti nasi tu jadi bubur ke apa, kita tak tahu, kita tanya. Betul. Macam ni Tanya Messi. orang ni, tanya pun yang salah. Kau macam Kita ingat dia pandai. Kita saya ukur lah macam bini je aja. Okey lah. Sekali. tengok aku kena mungkin dalam. dah. Sampai dalam lah. Betul dah tu. Mungkin nasi tu beras dah tu. Tak sama dengan beras biasa. Salah ke beras pula. Betul ya? Tu beras apa tu? Tu beras basmati. Ha, beras mati. Oh, beras Ya. basmati. Faham. Jadi Lain kita sikit, tanya air dia lain lain sikit. Yes, betul.
Kalau jam berhabisah tu kalau ayak banyak takut jadi bubuk pula kan. Betul. Bagus. Ada alasan okey. Jadi dia belajar. Belajar, aku tengok Apek tu banyak belajar. So Apek ni macam abang kan. Ya. Walaupun dia paling muda kan. Okey, soalan seterusnya, siapa paling rajin gym? Tak kisahlah dia gym ke, dia workout dia Kita orang rumah pernah ke. training kan. Lepas tu ada extra. Siapa antara tiga ni? Memang tiada lah, seorang pun tiada. Tak ada. Lambat lah nak buat extra macam kita orang. Ini soalan ni keluar ni. Maksudnya memang gym ni kurang lah. Kurang. Ada gym pergi. Ada jadual program. Masa pergi lah. Tengok Time pada injured ni lah. Kalau time kita injured ke, Right kita lah. time cuti je. Kita orang dekat sini, kita memang training untuk semua gym ada. Tapi contoh kalau kita off season ke apa Off-season. semua, kita orang buat gym lah juga dekat rumah. Bukan di sini lah. Yalah takkan juga. Demi gym bertasi. Yalah kalau program cuti kita buat program sendiri lah. Okay, alright. Soalan yang seterusnya. Siapa yang paling bising dalam rumah? Paling Bising. Paling bising. basic. Rekod nyanyi ke, rekod menari ke, rekod bebel ke. Messi. Time main game. Dia suka menyanyi. Dia tak menyanyi, dia time main game. Kanan, Bila ceri. dia hak. Kan dah pakai ni kan. Kalau dah pakai headphone kan dah tak Kita tak dengar lah kan. Jujur lah, menyampah ke apa? dah. Pasal dia main game. Dah biasa lah. Dia orang dah biasa dah. Sepati dah. Okay, cakap pasal main game. Main game apa? Messi PUBG. PUBG, Apex Legend. Apex Legend. Apa tak? Tapi Ya, apa dia? Apex. Dia tengok movie. Apex. Dia One Piece. Anime lah. Dia Berapa episod lah tak habis-habis. Anime. Anime punya ni. Belum habis lagi. One Piece belum lagi. Mana habis tadi One Piece? Tak, Messi kata tak habis-habis. Tak Tak habis-habis. tahu berapa episod tak tahu lah. Tak tahu. Kalau yang lain tak habis lah. Tapi ada tadi satu ni yang Apek cakap awal-awal. Apa? Setiap kataan Apek selepas Apek mesti ada perkataan apa. Kau kena cakap Legend. benda ni. Dia cakap dia main game ni. Apex Apex Legend. Apex Legend. Kita ada Apex, ada lah Legend. Tapi betul, dia seakan-akan dah. Belum. Sikit. Belum lagi. Okay, soalan yang terakhir. Siapa yang paling susah bangun pagi? Tak ada. Saya rasa kami dua orang lah. Saya dengan Messi. Selalunya kalau bunyi alarm tu terus bunyi mana. Okay. Kadang-kadang kita kunci pukul 6 suku. Tapi kawan bangun pukul 6, pukul 6 dia kejut dah. Macam mana? Kita alarm kita Macam ni, kalau ada program, Kalau senang je bangun pagi dalam Tak masalah. masalah. Contoh tadi Masing-masing pagi. bangun ni je. Oh. Cuma buka pintu tengok bangun lagi ya. Kalau tak ada program, lewat sikit lah bangun lah gitu. Okay. So kami cakap pasal bangun pagi. Malam cakap pasal bangun pagi. Adaptasi daripada Semenanjung punya pagi ke Sabah punya pagi. Oi, Ah. Awal-awal. pukul 5 dah terang lah macam ni Subuh kan. lah, dah subuh awal kan. Subuh. Awal-awal kejut juga lah, dia bangun awal lah. Ush, macam mana ni? Kadang-kadang sampai termis subuh kan. Okay. Awal nak kata, masa pukul 6 pukul 6 dah terang. Matahari. Tapi bila dah lama tu dah biasa. Salah. Tapi memang kejutan lah. Awal je. Awal terkejut lah. Lepas tu Awal-awal, puasa ya. suka lah duduk sini puasa. Puasa syok. Pusat syok ah. Lagi-lagi kalau travel. Kan? Pun kita susah nak Betul, balik kan. betul. Sebab Messi ada pengalaman benda tu. Messi duduk kat sini. Abai tak Messi apa semua tak dan. Baru saya kena tunggu esok apa semua kan. So Messi duduk dengan family kan. Okay. Buat lah. Tapi kalau ada motif untuk stay sini mungkin stay lah. Dia kena ada Contoh sebab. kita ada- ada kena sebab ada dia. sebab. Apa okey mungkin Messi. Dapat projek. Apa dah okey sebab okey. Ni dah ada Mana sebab. Mungkin kita ada plan okey Apek Messi okey kita buka kedai satu kat sini. Mungkin kita tak tahu kan. Future dah tahu. Kita tak tahu ke depan ni. Macam kami datang sini lah, tak expect benda nak datang Ah, sini lah. expect. Macam tu lah dia punya jalan cerita Kita boleh dia. rancang. Tapi betul, bukan betul. lain. Okay, so untuk yang terakhir sekali, bukanlah untuk terakhir, apa ucapan untuk mungkin peminat-peminat dan juga penyokong-penyokong yang kita tahu kadang-kadang ada bukan setengah penyokong, semua penyokong Sabah yang tak berhenti datang, ada yang kenal sudah siapa penyokong mesti dia sadar. Betul. Kita ucapan untuk penyokong, kita mulakan dengan siapa nak mulakan? Kita soal kat Apek apa cakap. Okay, saya start dulu lah. Okay. Yes. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong Sabah. Itu satu pengorbanan untuk datang support kami player. Macam baru ni game dengan Bunga Raya FC kan hujan lebat.
korang sanggup datang dalam hujan basah-basah macam tu pun korang sanggup datang untuk support kami. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Apek pun ucapkan terima kasih kepada penyokong Sabah kerana selalu support pasukan Sabah. Support Apek juga. Selama 4 tahun Apek kat sini, korang sentiasa berada di belakang pasukan. Walaupun kami di atas, kami di bawah, jatuh bangun, kita tetap bersama. Dan harap selepas ni game yang akan datang, apa-apa jadi dengan pasukan, teruskan support Sabah FC. Okay, Messi pun nak ucap terima kasih kepada penyokong-penyokong Sabah yang sudi menerima kami ni sebagai player Sabah. Sebab kami kawan Semenanjung kan, bukan senang nak datang sini. So teruskan sokong Sabah, tak kira lah jatuh ke bangun ke, tetap Sabah. Tu je. Okay. Tapi editor ada satu soalan terakhir. Ini soalan ni cukup emas lah. Saya selalu nampak komen-komen dekat Facebook apa semua kan. Komen Facebook lah, TikTok lah. Adakah sebagai player kamu baca ataupun kamu macam tak apalah, lupakanlah? Okay. Okay, Messi ada baca-baca yang mana yang baik kita ambil, kita teruskan. Yang buruk pun kita ambil, kita buat yang terbaik. Itu je. Dah benda tu, media sosial tu kita tak boleh lari lah. Sebab kita sebagai bola, benda tu akan kita lalui. So kena pandai macam mana apa you kata, ambil cara positif lah. Tak kisah dia orang cakap apa semua, kita tak kisah pun. Itu je. Okay. So zaman sekarang ni memang lagi mudah lah Yeah. kan orang cakap apa-apa akses. Media sosial kan. Lagi Apek. Ya biasa, benda ni biasa je. Telan dah. Ambil Ambil, kalau telan. telan bagi apa? Fikir yang Proses. positif je. Fikir yang positif je. Okay. Kan. Apa-apa pun orang kata positif lah. Dia ada reason, mungkin ada reason kenapa. Ada reason. Mungkin kadang-kadang tu kita terasa apa semua. Tapi terbiasa. janganlah kita luahkan balik kan. Macam Itu pun hak penyokong. Dia orang ada hak Dia orang juga. ada hak untuk ni. player ada hak player, kita juga penyokong kan. Betul. Okay. Janji So, jangan sampai melampaui Yes. batas. Okey, tak ada masalah. Itu je. itu je lah kan. Betul. Alright. So guys, sampai di sini saja episod kali ini. Duduk dulu baru cerita. Duduk dulu baru Duduk cerita. dulu baru Oh cerita. ini. Yes. Duduk dulu minum air. Duduk dulu baru cerita. Ya, kalau kau berdiri, tengok orang nak cerita sebelum berdiri. So dia kena duduk dulu baru cerita. Episod Episod Satu. pertama Episod pertama. spesial. No, tolong tengok lah, tolong tengok. duduk dulu baru bercerita. Tolong share. Tolong share, tolong tengok, tolong like, tolong subscribe. YouTube semua kan? Situ kamera. Nanti ada tengok bawah ni ada nanti. Okay, jangan lupa. Macam ni ya. Sini. Jangan lupa subscribe. Alright, so sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di lain hari dan lain waktu, lain episod bersama dengan orang lain pula. Tapi kalau mau datang lagi, jangan salah. Okay? Tidak mau. Cukup sudah. Kau recheck dulu dah. Kita tahu apa lagi sakit daripada luka. Apa? Recheck. Kenapa? Kenapa? Nah, apa dia? Pernah ke? Okay guys, sampai di sini saja. Bye bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.